Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pernah tak kita terfikir orang yang kita cintai, orang yang kita percaya, orang yang kita tidur di sebelah setiap malam boleh menjadi orang hampir yang meragut nyawa kita sendiri? Hari ini saya nak kongsikan satu kisah sangat mengejutkan melibatkan seorang isteri, seorang suami dan soalan tentang insurans dan wang simpanan dan akhirnya membawa kepada cubaan pembunuhan. Sila tonton sampai habis kerana kisah ini bukan sekadar berita tetapi pengajaran besar buat kita semua, untuk semua pasangan suami isteri. Kejadian ini berlaku di Taman Ihsan Jaya, Johor Bahru. Menurut siasatan polis, seorang wanita bersama teman lelaki dipercayai merancang untuk membunuh suaminya sendiri ketika mangsa sedang tidur di rumah. Apa yang lebih mengejutkan, suami isteri itu sendiri yang membenarkan suspek lelaki masuk ke dalam rumah. Isteri tersebut memegang kaki mangsa, manakala rakan lelakinya menekuk muka mangsa dengan bantal sehingga mangsa hampir kehabisan nafas. Bayangkan tidur dalam keadaan paling lemah tanpa menyangka nyawa hampir diragut oleh orang paling dekat. Motif terbongkar. Siasatan polis mendedahkan satu perkara penting. Seminggu sebelum kejadian, isteri tersebut kerap bertanya tentang wang simpanan suami, caruman insurans, manfaat kewangan jika berlaku kematian, soalan demi soalan seolah-olah sedang mengira nilai nyawa seseorang. Inilah yang membuka mata pihak berkuasa bahawa kejadian ini bukan spontan tetapi dirancang. Namun Allah Subhanahu Wa Taala masih memberi peluang hidup kepada mangsa. Mangsa melawan, berjaya melepaskan diri dan cubaan pembunuhan itu gagal. Jika mangsa lemah, jika mangsa tidak tersedar, jika mangsa tidak melawan, mungkin hari ini kisahnya berbeza. Wanita tersebut dan rakan lelakinya akhirnya ditahan polis. Kes disiasat di bawah cubaan membunuh. Satu kesalahan berat yang boleh membawa hukuman penjara panjang. Inilah akibat apabila nafsu menguasai akal. Duit dijadikan tujuan perkara.